Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Recording on. Okay. Station. Okay. So hari ni kita akan masuk topik station mapping in OpenGL. Okay. So week 5. Okay. So kita akan mulakan sesi kita ini. Jika pertanyaan, pastikan anda drop by WhatsApp ni in personally in the group. Okay, so weaving and texture mapping dalam OpenGL. So benda ni sangat penting di mana kita nak buat objek 3D tu, kita nak kena wrapkan dia dengan texture supaya nampak dia cantik. Tak gunalah kita buat game, simulation, kita tak nampak actual. Kan kalau very dull, kalau kita objek kita tu tak ada dengan texture. Tak ada warna tak ada rumput punya texture, tak ada bangunan punya keadaan dan sebagainya. Okay, it's different than using color je sahaja. So kita wrap dengan texture, nampak menarik lah. Okay. So overview ni adalah topik yang akan dipelajari adalah viewing concept, projection type, OpenGL view implementation, texture mapping concept, texture mapping technique and juga OpenGL texture function yang ada dalam OpenGL. Okay. So what is the viewing? So viewing ni is involve object, banyak objek, viewer, okay. Oops. Sorry. Viewer and juga projection surface. Tiga-tiga ni mesti ada. Object, viewer and juga projection surface supaya kita boleh view that object. Mana objek lah. Kita pun kena ada lah sebagai viewer dan juga projection surface kat mana surface yang ada lah. Kita ni screen kita lah contohnya dan sebagainya kan. So process it just project rays from object to the screen. So project rays tu mana dia sinarkan objek tu punya pantulan kepada kita. Macam kita lah, kita tengok objek-objek ni semua mostly ada pantulan cahaya ke mata kita. So kita dapat tengok this that kinds of object. So mata tu tafsir everything yang dapat ni dia tafsir dah ke otak kita. Okay, jenis-jenis projection there are two main types parallel projection and juga perspective projection. Okay, parallel is very simple. Dia bentuk parallel. Perspective ni nampak macam ada satu titik vanishing point dia punya point memula dia. Ini tak ada, ni macam infinite. Okay. So kalau dalam parallel projection ni terdiri daripada few types lagi lah. Contohnya orthographic. Orthographic ni memang ada macam ada view by top, by front, by right side, left side dan sebagainya. Dia ada side-side dia. Ini orthographic punya. Dia ada 3D representation, dia ada 2D. Okay. Kalau macam oblique ni, okay, oblique ni dia ada angle dia. Ikutlah berapa persen yang ada dan sebagainya. So ada type cavalier, cabinet, macam-macam type of mostly dalam CAD system lah digunakan. Okay. Ada lagi by isometri. Isometri ni dia nampak equal punya angles dia. Kalau diametri ada 2 equal angle. Kalau trimetric semuanya different angle. Okay. Engineering dan CAD game strategi pun banyak guna kat pemandangan isometri ni sangat ingat. Mostly kita replacement of object. Okay. Game strategi lah, mesti ada game strategi. Kamu tengok game strategi tu macam mana kan? Game strategi. Game yang macam Age of Empires dan sebagainya. Okay, kelebihan dia is preserve size and parallelism. Okay, so bila kita sebut gunakan parallel projection ni, kita dapat size dia mesti dapat macam exactly the same lah. Tapi dia kurang realistic sikit. Kurang realistic tu sebab dia benda tu macam dia pandangan dia macam dalam in simulation tu boleh lah. So yang paling realistik adalah perspektif lah sebab kita tengok objek tu makin jauh makin kecil. Okay, objek yang dekat tu besar. So that's why it's really important to know that. So ada 4 types lah, 1 point, 2 point dan 3 point. Mana dia macam perspektif dia ada 1 point perspektif, 2 point perspektif dan 3 point perspektif. Mana dia ada vanishing point dia 3. Macam ni objek dia ada 1, 2, 3. Macam dalam CAD juga lah, dia ada 2. Ni ada 1. Mesti ada vanishing point. Kalau lebih ada 1 tu ada 2. Kalau 2 mesti 3. Dia setakat ni tak ada 4 lah. 3 je. Okay. So nampak realistik. Okay. And juga tapi susah nak lukis is manual lah. Tapi boleh lukis. Okay. So some quiz. Okay. Yang manakah satu bukan jenis projection? Isometric ke, oblique ke, frustum ke, orthographic? Mesti senang lah. Yang kita nak dengar lagi iaitu apa jawapannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa jawapan dia? Ini saya jadi quiz, short quiz lah. So frustum lah jawapan dia. Okay, frustum. Okay. So this kind of projection yang tak ada. Okay.
Dalam OpenGL ni, dia ada 3 types of coding command you guys boleh guna. Boleh tak gunakan ketiga-tiganya tak? You guys boleh pilih salah satu. Okay? Boleh guna salah satu. Ada yang combine. Combine untuk supaya dia boleh tengok view tu dalam multiple punya perspektif lah. Okay? Nampak? Semua nampak. Glue look at, GL frustum and glue perspective. Ni mesti ada semua kan. Okay? Ni kita tengok ni adalah glue look at. I center ni up. Okay, up. At ni center. Okay, I ni I lah. Okay, so contohnya glue look at I center up. Okay, center I center and up. Sekarang position ni. Koordinat macam ni nampak. Untuk koordinat XYZ untuk I, XYZ untuk center, XYZ untuk up. Okay. Contohnya glue look at 005 mana XYZ ni ID Z 000 010. Okay. So kamera daripada posisi 005. Kalau kita buat satu position macam tu. Ni Z. Z ni sini ada 5. Kamera kita. Arah pandangan ke arah tengah objek. So ke sini. Okay. So arah atas dunia kita adalah pasti Y. Satu ni melambangkan Y. Ni macam kita enablekan je. Bukan dia letak 10 ke 20 tak. Cuma satu. Kalau nak X satu lah. Okay. Kalau kita letak satu, nanti lain macam jadinya. So mesti bila Y ni maksud kita pandangan dia ni Y. Pandangan dia ke atas lah. Maknanya atas dunia kita tu Y tu atas. Okay. So, balik. Sebab kamera nak tengok based on this one lah. Okay. Ni paling basic ni orang guna sebenarnya. Look at. So contoh analogi ringkas dia, bayangkan kita berdiri 5 langkah, okay, dan di depan ada satu objek, tengok tepat ke arah objek tu. Objek tu dekat origin. So kepala kita tegak, pandang situ. Okay. Atas sekarang ni kita refer atas kita Y. Bukan Z, bukan X. Okay. Itu dimasukkan dengan glue light ni, Y01. Okay. Ni nampak ada some explanation kata ni, banyak explanation dia. Okay, kalau kita tengok satu lagi, jadi GL frustum pula. Okay, GL frustum ni lain sikit. Ada banyak ni. Ada left, ada right, ada bottom, ada top, ada near, ada far. Panjangnya, ada panjang sikit. Dia bagi ni. Tapi yang kita lihat semua yang di dalam ni sahaja. Okay. Lagi advance ni, lagi bagus sebenarnya. Okay, bagi banyak boleh buat. So ada some explanation kat sini. Left and right tu kedudukan kiri dan kanan pada nuclear plane. Left and right. Kita bagi dia punya sudut. Kita kena define dia. Kita kena define siap-siap. Contoh, kita bagi contoh sini. Nanti kita akan tengok contoh. Again bottom and juga top. Kedudukan bawah dan atas. Near. Jarak viewer ke near plane. Far. Jarak viewer ke far plane. So near. Kamera ke plane yang depan ni. Far. Daripada kamera ke sini. Okay. So kita akan tengok di sini je. Ruang ni je. Sini tak ada. Tak ada kira. Okay. So bayangkan view volume. Bila guna GL frustum, kita akan cerita ruang pandangan macam piramid yang terpotong. Piramid terpotong nampak. Dia macam tajam. Tapi terpotong ke tengah sini kan. Okay. So kamera duduk di hujung piramid dan objek-objek yang terletak antara near dan far plane akan dipaparkan. Lebih jauh, lebih kecil lah. Betul tak? Make sense? Kalau kita pandang jauh yang hujung sana, kecil lah nampak mata kita. So yang paling realistik adalah perspektif, bukannya parallel. Kerana parallel digunakan untuk lukisan. Okay. Dan juga mostly game yang berkaitan strategi. Okay. Game strategi tak boleh guna macam tu. Kalau kita pandang kecil-kecil lah susah kan. Okay. Game strategi saja. Ada tak game-game lain? Ada kat game mungkin Tetris yang pandangan kita straight forward kan. Tapi kalau game-game macam you guys main game action ke adventure, mana boleh parallel? Tak boleh. It's ada something disruptive. Okay, so contohlah GL frustum -1, 1, -1, 1, 2, 10. Okay. Okay, so apa maksud dengan -1, 1, -1, 1, 2, 1, 10.0 ni? Okay. So near plane berada 2 unit dari viewer, 2 unit. Okay, near plane. Okay, near ni sini ya. Okay, far plane berada 10 unit. Okay. Jadi ni sebenarnya menunjuk kepada pasti tau yang ni. So sebenarnya kena arah Z. So 0, 10. Dia sebenarnya ada XYZ dia. Okay. Cuba sini cuba ringkaskan. So negatif 1 ni adalah lebih kepada arah dia setkan negatif, dia ada koordinat dia. Cuma di dalam kod ni dia diringkaskan. Okay. So negatif 1 ni dia adalah X negatif 1 lah. So Y dengan Z dia apa? 0. So dia sebenarnya adalah satunya adalah XYZ ni. Okay. XYZ semua ni ada. So ada 6 koordinat kena bagi. Okay. So size near plane from -1 to -1, objek near jika 2 hingga 10 viewer. Okay. So kegunaan dalam application dia, kalau nak kawal bentuk position secara manual dan fleksibel berbanding glue perspektif.
Bagus untuk custom view. Kalau nak buat minimap asal view camera ataupun cinematic shot, bagus. It's quite for the game tu sebenarnya. Minimap dan sebagainya. Okay. So, kalau kita bezakan dengan glue perspektif, so kita tengok sini ada very technical dan flexible, senang automatic. So ada nampak ada some aspect yang diperlukan lah. Okay. Yang boleh tengok berbeza dengan glue perspektif ni kan. Nanti kita tengok glue perspektif ni. Sebab ni glue perspektif kita belum tengok lagi. Lepas ni kita tengok glue perspektif. Ini frustum nampak beza frustum dengan duet. Okay. So frustum ni lagi bagus lah. Okay. Perspektif ni kita akan tengok selepas ni. Kan. So sebenarnya yang paling bagus sebenarnya adalah kata glue perspektif dia bagus tapi ada kena try lah salah satu. Okay. So kita tengok sini lagi. So glue perspektif. FOV Y arah perspektif pandangan field of view. Okay. Aspect ratio and juga near and far. Aspect ratio ni selalunya macam kita punya screen lah. HD punya type iaitu 16:9 ataupun 4:3. Okay. Dan dia lebih mudah. Dia sebenarnya satu function ni makin lama makin upgrade. Asalnya ada glue look at. Kemudian ada glue frustum, GL frustum and then ada glue perspective. Okay. So keterangan dia. So field of view arah Y dalam darjah betapa luas kamera nampak secara menegak. Okay. Aspect ratio lebar bahagi tinggi, window width dan height. Memang kalau kamera kita setting resolution kita 800-600 kita letak machine 800-600 ataupun kita buat fleksibel. Bila kita ubah screen kita tu tekan kita dah select dia akan automatic adjust. So kita akan ambil variable tu jangan fix variable lah. Kita akan dapatkan user input tu. Kalau user drag dia punya Windows tu dia akan boleh tengok berapa banyak kan. Okay. So near jauh kena clipping plane, far tu clipping plane. So nampak 60 4-3 ratio 1:100. Okay. Ni semua sama lah dia ada ni. 10 ni darjah dia, angle dia. Aspect ratio 4/3. Ini dia fix lah. Kita buat. Objek hanya nampak jika berada antara 1 hingga 100 unit dari kamera. Ni buat macam ni. Okay. So dia buat macam ni. So function dia macam tu lah. Ni function dia you guys boleh masukkan. Okay. Sekejap. Okay, sebelum tu. Okay. Yep. Okay. Kita dah check balik untuk kita back balik tu GL frustum ni. Okay. So sini bukannya koordinat lah. So ni koordinat dia adalah lebih kepada sebab saya tak cerita jarang guna GL frustum ni. So ini ada satu unit. Contohnya yang first ni kalau left ni adalah unit dia -1. Kalau -1 bermaksud 2 unit from the width of from the knee plane lah. Maknanya macam ni kan. Kalau left ni adalah -1. So bermaksud define a frustum width of the unit on the near plane or the distance. So dia kata setkan satu ke situ. Okay, so dia terangkan ke sini. Okay. Lepas tu. Define a perspective position frustum example. So -1, 1. So left -1, right 1. So define frustum of the unit. Mana dekat near plane tu -1x, -1y, x juga. So ni mengikuti x lah. Okay. So -1y, -1y, 1y ni lebih pada ni sebenarnya x, ini sebenarnya y ni. Okay, this one is z. So sebenarnya hanya x, y, z. Dia macam satu unit je. Semuanya unit. So ni memakan x, memakan y, memakan z. Itu dia frustum dia cara dia. Okay, so saya betulkan balik. Okay, back balik. So tadi mana tadi? So kelebihan glue perspektif senang dia cepat setup, tak perlu fikir kiri dan kanan, top bottom macam GL frustum. Standard FOV untuk game 3D sekitar 60 darjah. Sebab ni mesti kita guna yang ni banyak sebab tu kita guna frustum tu sangat. Tapi kalau ada gunaan untuk guna boleh guna. Sebab dalam lab tu ada saya tunjuk kegunaan dia untuk frustum dan sebagainya. Boleh tengok sesi lab tu. Okay, texture mapping. Kita move to texture mapping ni paling penting kan. Texture mapping ni kita nak setkan lah daripada objek yang nampak very dull kan, kita nampak objek yang nampak lagi bagus lah kan, ada texture dia kan sebagainya kan.
So texture mapping ni of course lah kita nak adakan texture objek kan. Mengaplikasikan image pada permukaan objek 3D 2D lah. Banyak render guna dalam game, rendering, simulation dan sebagainya. Animation dah. Semualah benda perlu. So, it is simple. Idea simple nak map kita punya file PNG kita ke, tak kisahlah HD dalam surface kat game kita ataupun simulation kita. Benda tu je. Tapi nak parameter yang dipakai tu lah susah sebab dia ada mapping kepada world koordinat, ada mapping kepada objek koordinat ataupun ni window koordinat. Mana kita nak mapping tu ke mana? Ke world ke objek. Okey. Parameter kena dapat dulu besar mana. Kadang objek tu kalau terlalu kecil, benda tu besar. Kan kita kena buat map lah. Map tu nanti kita akan tengok nanti. So kita kena pastikan betul-betul penggunaan kita untuk apa texture mapping. Sebab tu kita akan generatekan texture mapping tu untuk pelbagai jenis lah. Objek tu kalau jauh macam mana, objek dekat macam mana dan sebagainya. Okay. So texture mapping ni ada pelbagai lah. Dia punya teknik-teknik dia. Okay, texture mapping ni ada environment mapping, ada bump mapping. Bezanya, kalau texture mapping biasa ni kita just template image dekat objek plugin tu. Kalau environmental mapping pula, ni lain pula. Dia macam texture mapping tapi lain. Gimana? Kalau objek tu ada shining, ada contohnya memantul, dia mesti pantulkan any objek yang sekeliling dia tu. Dia pantul balik. Oh, nampak lagi realistik. Kan? Itulah cermin kan. Cermin tak texture lah di cermin kan. So dia patut orang kata apa, pantulkan objek di sekeliling kan, ada reflection. Kalau bar mapping pula, kita boleh reka objek tu macam very solid sphere yang sangat solid, tapi dia sebenarnya mungkin dia ada texture yang macam ada dia punya ni kan, macam dia punya apa, dia punya ring ni semua ni kan. Kita boleh bumpkan dia, nampak macam dia sudah ada bentuk. Okay, boleh kita guna polygon untuk buat, tapi cost dia banyak. Sebab bila kita sebut berkaitan dengan objek 3D ni, kita nak jimatkan orang kata apa, computational cost. Okay, kita tak nak buat objek tu betul-betul exact, ada dia punya ring, ada kat dia punya ring kat luar ni lah, ada panel semua tak payah. Kita buat satu yang sphere memang solid, kita template texture tu nampak seakan-akan dia macam objek tu sebenarnya ada lekuk-lekuk, ataupun ada bentuk-bentuk, ada dan sebagainya. Simple, itu yang sangat benda yang membantu lah. Okay, so texture mapping ni ada banyak. Okay, ada orang kata apa, ada cylindrical mapping. Okay, cylindrical mapping macam ni, ada formula, mungkin you guys pernah ingat formula masa matematik, atau matematik tambahan buat sini kan, untuk kita nak lilitan lilitan silinder macam mana. So nampak kita lilitkan arah X, arah Y, arah Z, kan objek tu kan untuk cylindrical. Kalau sphere macam mana, ingat tak lilitan sphere, macam mana kira ada. So ada some sort of formula, kita gunakan some sort of formula untuk kita enclose, okay, dalam texture mapping tu. So ni map kita peta dunia, kita map ke dalam bentuk sphere. Itu kegunaan dia. Ada formulanya. Kalau box mapping palinglah senang sekali, kita pakai macam ni je. Okay, macam ni kan, kita buka dia objek dia, kita map ke kotak. Kotak ni senang lah untuk bangunan semua dan sebagainya kan, box mapping. Okay, so kita tengok OpenGL texture mapping. Mostly dalam start ni banyakkan guna buku at angle lah, Professor Emeritus of Computer Science University of New Mexico, tahun 2012 ni. Okay, masih relevant sebenarnya sebab benda ni mostly is fact lah. Kita tengok. Okay, benda basic strategi dia is very simple. Kita kena enablekan texture punya mapping. Kita load the image, assign the some image data. Image data tu maksudnya kalau kita ada texture punya data punya image, tentunya kat koordinat mana untuk objek tu kan. Kita mungkin kat data kita tu ada texture, so ada koordinat-koordinat tentu. Kita kena set the texture parameter. Ini paling banyak sekali sebab okay, macam-macam texture parameter ni kita kena set. Itu paling penting tu sebenarnya. Dan kita mesti kena cuba jaya lah. Okay, so kalau first kali kita mapping, ada kita mapping directly lah, mapping objek ke mapping texture ke objek. So display kita macam ni, bentuk screen macam ni. So ni kita punya geometri kita. So kita image kita bawah ni, kita nak diletakkan dalam ni, kita letakkan dalam geometri kita yang saya ingat ni. Sebab image dalam bentuk orang kata apa, segi empat sama ni, masuk ke dalam geometri yang bentuk macam ni. So macam mana nak buat? Nak ambil sepihan macam ni saja ke kan? Macam sama. Ataupun macam mana? Kita kena define parameter tu betul-betul. Okay? Kalau benda tu memang solid, tak apalah. Memang betul-betul sama kan? Exactly sama. Kita just sama kecil atau besarkan je. Tapi kalau tak sama, ada lain macam, ada kiraan sebenarnya kan? So, caranya adalah mungkin kita define a texture image from an array of the texture in the CPU memory. So, ada kita panggil kan berapa size dia kan? Kemudian kita define dia punya, kita kena define dia punya ni juga, file dia,
type dia, PNG ke, TGA ke, bitmap ke kan, bitmap besar kan, JPEG ke dan sebagainya. Kita boleh panggil dia sebagainya. Tapi OpenGL ada spesifik format dia boleh baca lah. Kemudian kita enable the texture mapping. Kena enable. Tak ada disable, tak akan paparkan. Okay, pakai solid color. Dia akan replace with any type of color. Terutama ada define image as a texture. So ni kita kena define betul-betul. Ni ada arahan dia. Dia ada dalam coding untuk texture mapping punya lab, you guys boleh tengok. Boleh run kan di mana. Kita define dia punya size ni, nampak ni. Ni adalah dia punya WH ni. Okay. WH ni apa? Dia punya width dan juga head of the texture in the pixel. Mana dia punya texture punya pixel. Okay. Texture punya gambar tu kita nak mapkan dekat pixel. Kita nak letakkan border kan. Ni tak kosong border dia. Ni tak nak set apa-apa. Okay. Format and type. Declare type macam mana kan. RGB ke ada. Seperti ada CYMK ada few things. Okay. Dan sebagainya lah. Ada few things lagi yang kita set kan. Okay. So mapping texture ni sangat penting. Texture space ni texture kita ni. Okay. Kita nak mapping dalam objek yang bentuk macam ni. Macam mana nak buat tu? Kita nak setarakan macam mana? Ini define based on the texture coordinate lah. Texture coordinate kita kena setkan. Kena properly manual. Kalau dalam OpenGL this manually setkan. Itu penting. Kalau you guys guna game engine, senang saja. Tapi dah ni kita kena define. Dapat coding ni susah sikit lah. Kita kena coding setkan. Kalau macam kita guna game engine, kita ambil texture tu kita boleh pakai parameter kat tepi tu kan, yang macam ada apa, kalau you guys pernah biasa guna Unity kan, atau Unreal ke, setting je kat sini properties ni mudah je, settingkan dia kan. Nak texture macam mana sebagainya ni, environment tu lah, game tu lah. Okay, ni anggaplah Unity ataupun Unreal lah. Dia kan setting properties berubah macam tu je. Okay, so OpenGL has a variety of parameters that determine how texture is applied. So kita akan set mostly wrapping parameter determine what happen if S and T are outside the 0 and 1. S and T tu apa maksudnya? Ini yang refer kepada ni lah. Okay, refer pada yang titik ni semua ni. Okay, tu okay. Filter modes allow us to use area averaging instead of point sample. Kita akan tengok semua ni. Okay. Parameter determine how S might be interact with the shading. Banyak parameter dia, 4 ni. Okay, kita tengok wrapping mode dulu. So wrapping mode ni dia akan gunakan few teknik untuk kita texture, kita akan guna berapa teknik lah. GL repeat ke, GL clamp ke, mostly dua ni yang akan ada dalam OpenGL. Kalau luar dia tu kita kena declare sendiri. So kita kena declare dua-dua ni. Okay. Wrap S dengan wrap T ni. Okay. Arah S ke kanan atau arah orang kata apa, horizontal lah. Vertical T. Kena setkan dua-dua. So ni perbezaan-perbezaan. Kalau GL repeat macam ni, GL mirror macam ni, GL clamp ada dua. Clamp to edge dengan clamp to border. Nampak? Okay. Setiap satu ni dia repeat untuk ulangi texture. Mostly untuk dinding batu, tiles, rumput kita guna macam tu. Sebab tu dia gunakan benda ni. Sebab tu semuanya coding tu ada. GL clamp untuk stress to tepi. Okay, skybox. Skybox kan box ni macam dunia kita. Langit tu besar kan. Kita nak stress dia kan. Something kan. Kita tak perlu lah kita nak pakai repeat. Nanti repeat jadi tak ni kan. Okay. Ataupun JN mirror repeat, kita nak letak macam something yang dia unik sikit, tapi corak unik ni mungkin dekat kita punya objek, kita nak buat dia something yang lain macam sikit lah kan. So JN clamp to border untuk warnakan luar kawasan, ada frame effect dia dan sebagainya kan. Itu depend lah, kita boleh adjust sebenarnya. Okay. So dalam OpenGL ni dia ada magnification dan juga minification. Sebab ni biasanya kalau texture tu terlalu besar, nak masukkan dalam ruangan sangat kecil. Okay. So kita kena kecilkan jadi satu pixel kan. Kecil. Satu lagi texture tu besar macam ni. Gambar objek besar betul. So akan pecah lah kan. So macam mana nak buat tu? So kita guna point sampling. Okay. Point sampling ni kita boleh panggil dia pakai command from. So more than one texture can cover a pixel. Dipanggil sebagai magnification. More than one pixel can cover a texture. Magnification. Mana? Texture can cover pixel, pixel can cover texture. So ada terbalik lah. Mana satu, sebab ni nak tengok benda tu besar ke kecil ke besar. So command yang gunakan benda macam ni yang selalunya. Okay. GL text parameter I, GL texture 2D, GL texture mag and juga min. Okay. Mag ni yang untuk magnification, min kan kenapa tak max bukan max, dia magnification. Besarkan dengan mengecilkan. Okay. So texture, so magnification large. Okay. Daripada ni dibesarkan, yang ni dikecil. Objek tu kecil, ni objek tu besar.
So response yang paling kecil. So macam mana nak buat. So dia buat macam ni lah. Okay. So masalah kalau tak handle betul boleh jadi blurry atau tajam atau aliasing. Dia jadi bergegar, kabur lah kan. So it's actually kabur lah macam objek tu kamu kena buat. Kadang-kadang bagus kalau kita buat betul-betul lah. Kita find the way untuk kita apa untuk kita pastikan dia betul-betul mesh lah dia objek kan. Itu lebih penting. So cara atasinya untuk guna filter mode. Filter mode ni kita ni lah. Filter mode ni kita cakap tadi. Yang common ni. Ni lah kita guna filter mode ni. Dia guna magnification. Magnification ni guna filter mode. Yang ni ada texture parameter lah tu sekarang. Kita panggil semua. Okay. Kalau juga perasan dekat GL nearest ni. Okay. Mostly kita akan guna je lah dalam GL dalam coding lab tu saya setkan dah kamu boleh guna sahaja. Okay. GL texture 2D ni. GL texture mag filter ni. Kena define dua-dua. Mag dan juga min. Kalau objek tu mungkin dia akan berada di tempat yang jauh. Tempat yang kecil macam mana dia nak guna. So kena declare lah dua-dua. Okay. So kita tengok dari berkaitan dengan linear dengan nearest ni. Apa bezanya dia macam nampak macam ni. Ada tak dengan map nanti? Dia ada beza sini. Mana dia? Okay. Ni semua boleh baca lah. Dia punya perbezaan dia, kesan dia. Okay. Gambar dia macam ni lah. Okay nampak. GL nearest, GL linear dengan mid map. Okay. Dia nampak tak ada beza sangat lah. Okay. Okay, GL nearest ni, GL linear ni, contohnya dia lebih kepada macam dia solid sikit lah. Kalau nearest ni nampak macam dia macam blurkan sikit, dia blurry sikit. Dia kan dia macam jadi nampak dia, bila dah hujung-hujung tu dia tak nampak tajam sangat. Sebab kita selalu kita pakai aliasing ni untuk tak nak bagi nampak gigi tu. Gigi tu. So kita pakai GL linear lah. Okay. So nampak smooth lah nampak GL linear ni. Sebab smooth dia dekat and smooth dia jauh. Nearest ni dia kasar, dia tajam sikit. So mana satu nak guna, it depend lah on the application. Ni paling beza yang paling jelas tengok lah. GL nearest nampak. Di sini macam nak, macam kabur pula. Tapi setiap satu tu ada sebabnya digunakan. Okay? Kena setkan mana satu nak gunakan. Okay? So mana satu yang cantik, mana satu yang tak cantik kan. Ini nampak. GL nearest is very blocky. Jika linear dia tak nampak sangat. Dia dah tu dia nampak bagi kasut. Nampak ni tak terlalu kasar kan. Depend lah kita nak guna masa satu, depend. Dua-dua ni ada. Okay. So mid map texture ni pula kita one of the kita nak bagi objek tu orang kata apa. Sama juga teknik dua untuk parameter kita setkan supaya objek yang luar jauh tu kita mungkin tukar dengan satu lagi gambar yang lagi kecil. Okay, contoh yang ni. So cara nak guna dia ni tunjukkan cara nak guna lah. Kita dah declare je. Mostly dalam coding tu ada je dalam ni. Okay, tu ada. Okay, kita macam mana aktifkan mid map, GL text parameter I, GL texture 2D, GL texture min filter, GL linear mid map linear. Okay. Auto generate mid map, auto edition 2.0 ke atas saja. Ataupun define jet level. Okay, so ada banyak kaedah lah. Ni mostly ni pun masih digunakan ni sebenarnya. Okay. So GL nearest mid map nearest paling kasar, paling basic, paling okay. Linear mid map nearest, average nearest mid map, nearest mid map linear, peak to mid map nearest texture, GL linear mid map linear, best by linear transformation. So apa beza semua empat-empat ni? Yang lagi bawah lagi bagus lah, tapi computational cost dia lagi mahal. Lagi mahal maksudnya lagi bawah lagi banyak guna memory dan juga CPU aku atau GPU lah. Okay, so nampak ni mid map ni, kita ada image, kita ada image sampai yang kecil sekali ni. They provide sequences of images. Okay, provide progressively lower resolution represent for the same image. Dia akan optimize. So senanglah memudahkan tugas kita. Objek jauh tak perlu kita pakai file yang besar-besar kan. Taklah berat game tu ataupun simulation tu. Okay, so this is point sampling dah. Orang kata apa? Kita ada satu if bayangkan ada texture tu. Kita gunakan linear factoring ni macam mana. Tapi kalau juga tengok sekarang ni dengan mata kasar memang tak nampak beza sangat pun. Okay, tak nampak beza sangat. Okay, tapi kalau kita tengok secara halus, mungkin dia nampak sekarang apa perbezaan lah. Okay, so itu beza je lah. The next pula, ini dia lebih kepada macam texture element tu kita nak jadikan orang kata apa, tukar dia punya behavior dia lah. Contohnya GL texture kita satu texture sini. Okay, kita ada satu polygon fragment, kita nak jadikan dia macam somehow combination lah ni lah. Kalau GL decor ni dia tak buat apa-apa pun. Sama. Dia modulate ni dia macam combine and dia paparkan ikut kehendak kita punya ni lah. Okay. Ni contohnya nampak. So GL decor, GL modulate, GL blend,
So kita nak bagi dia nampak menarik sikit lah. Mesti kita jadikan tu kan. Okay. So texture parameter ni paling penting. Okay, dalam coding lab nanti you guys boleh tengok macam ni kita specify texture in texture object, set the texture filter, set the texture function, set the texture red mode, set the optional perspective or correction hint. Kalau ada lah, bind the texture object mesti kena enable the texture ni. Kita dah baca semua, text set semua, enable, supply text map before the vertex. Kita generate lah, kita setkan. So itu yang paling penting untuk kita tengok dan juga perhatikan untuk texture generation. So pastikan you guys buat lab berkaitan dengan texture mapping tu dan orang kata apa, gunalah bantuan okay, ataupun boleh directly tanya saya juga berkaitan dengan benda ni. Macam mana kita coding tu ni kan, kesan, ataupun kamu boleh guna Google ke YouTube ke untuk mencari data-data berkaitan untuk kamu faham. Okay, saya harapkan kamu faham dari segi konsep texture ni. Kita nak wrap objek dengan gambar ataupun texture sebenar dia. Dan kita setting macam mana gambar tu nak direkatkan berbagai benda tu ada. Mostly benda ni kalau coding di luar sana tu kita akan pakai apa yang orang dah setting lah. Okay. So kalau kita tengok dalam sesi lab kita kalau sesi lab saya tunggu kejap. Okay. Lab okay. Master. Okay. Texture mapping dia lab keempat kalau you guys buat nanti. Okay, simple texture mapping nampak. So yang akan ada nampak ni parameter-parameter dia nampak. Kita open file tu kan, open file, okay. Kemudian texture ni pakai bitmap tak? Tengok sini bawah. .bmp ke bitmap, okay, bitmap file. Dan kita setting text parameter, nampak min filter, map filter, wrap, dan texture map. So first kali texture enable the texture, enable texture mana ni? Enable texture je. Enable okay. Satu ni this one. GL enable GL texture 2D. Next kita kena enable. Texture tu untuk 2D, of course sama ada texture 2D dan 2D. So kemudian kita bind kan dekat square ni, kita nak buat square, kita bind kan, akan keluar nanti. Dan some modification you guys kena follow supaya dia akan buatkan benda apa tadi. Follow exactly dan juga cubalah learn apa yang dibuat. Nampak ni kejadian tu. Okay, so dia akan cuba and then like assessment 4 submit and then you get at least 4 return. Mana kena ada 4 ni. Okay. With texture dah. Okay, cuba buat. Dan set kan. Kamu boleh cuba sesuai tukar. Kan ada tadi ada GL ni kan. Ada satu GL apa lain kan. Juga GL texture wrap pun ada banyak bentuk kan. Cuba tukar dia setting dia ni. Ya kan. Free texture ni sebab once kita dah load dalam memory dan kita dah dapatkan data tu, kita free lah data yang kita gunakan sementara tu. Mana temporary data tu kita jangan guna. Mana kita dah clearkan supaya memory tu tak repeat dan juga makan macam tu tinggi dah. Okay. So alhamdulillah itu saja untuk setakat ini. Okay. So hopefully you guys dapat setakat minggu kelima ni you guys dapat something lah from this graphic. Sebab nanti selepas minggu ke-8, minggu mid semester break tu you guys akan with the image processing pula dengan Dr. Khalid. Okay. So sehingga kita berjumpa lagi lah di masa akan datang. Terima kasih ucapkan dan juga jika ada sebarang masalah jangan lupa untuk WhatsApp saya dan juga beritahu. Okay, semoga kamu dapat meneruskan pembelajaran kamu dengan efektif. So terima kasih semua.